Bermula 1 Februari 2026, Rapid On Demand ROD akan melaksanakan struktur tambang tetap berharga RM2 untuk semua perkhidmatannya. Menurut Ketua Jabatan Perancangan dan Strategi Prasarana Malaysia Berhad, Syarul Azwar Abdurrani, kadar semasa RM1 yang ditawarkan ketika ini merupakan tambang promosi dan bakal berakhir seiring dengan tamatnya tempoh pembuktian konsep POC yang dijalankan. Kadar tambang baharu turut melibatkan pemegang PAS MY 50, Rapid Kota, Rapid Kembara dan Rapid Keluarga. Pada ketika ini, perkhidmatan keseluruhan ROD merangkumi 82 zon dengan 71 daripadanya beroperasi di Lembah Kelang, manakala 11 zon lagi di Pulau Pinang. Prasarana Malaysia Berhad turut merancang untuk menambah sebanyak 300 unit van elektrik ke dalam sistem perkhidmatan ROD secara berperingkat mulai akhir 2027 hingga penghujung tahun 2028 bagi memperluas liputan kawasan dan memperkukuhkan operasi perkhidmatan itu.